Assalamualaikum semua. Sekarang suasana dah mula tenang, semua diarahkan balik kan. Jadi kita semua dah mula bersurai lah. Kereta saya kena sondol, belakang remuk, berebut-rebut nak parking kan. Kereta Honda saya tu baru ambil daripada kedai cat kereta gitu kan. Angan-angan untuk raya lah. Tapi dah remuk dah. Kereta kena langgar. Berebut-rebut nak parking kat masjid tadi. Sekarang polis trafik, tentera semua dah arahkan pulang. Kita orang semua dah beransur pulang. Kereta saya boleh jalan tapi saya numpang kat sekolah nak hantar ke mekanik kan. Memang bunyi terlalu kuat. Saya balik dari Muar tadi, tengah hari dengar bunyi jet tadi bunyi kuat sangat. Saya dah gementar lah. Jiran-jiran semua dah keluar. Semua arahkan lari kan. Jadi saya tak ada lain tempat lain, saya menuju ke masjid je lah. Pakai baju Melayu cepat, ambil semayang terus ke masjid. Jadi takkanlah saya ni nak berbohong. Sampai masjid tengok tentera, trak lori trak tentera, polis trafik semua berhenti ke masjid. Lepas tu adun PAS, adun UMNO semua beri penerangan. Jangan risau, jangan bimbang. Dia kan memang betul lah. Jet pejuang daripada Korea, dia orang beritahu. Dia orang sasarannya dekat Selat Melaka, dekat tepi laut Muar tu. Itu Selat Melaka lah. Siapa yang dah datang rumah saya tu tahulah rumah saya ni dekat dengan Bandar Muar. Zamri semua dah sampai rumah saya, dah bermalam rumah saya kan, dia orang tahu. Rumah saya ni nak pergi Muar ni 10 minit dah sampai. Kalau awak telefon orang kawan-kawan yang dekat Baik Jawa, jauh, memanglah tak dengar bunyi kapal terbang. Dulu saya duduk kampung Pasir Putih dulu, baru datang Pasir Gudang. Kapal terbang yang nak landing ke Changi tu bunyi macam ke atas bumbung. Orang air biru pun tak dengar kan. Tapi kita yang duduk di kampung Pasir Putih tu bunyi nak tengah tidur pun tersentak kan. Kapal terbang yang lalu yang nak landing kat Changi tu. Ini saya duduk dekat Muar, dekat bandar Muar. Kampung tu, kampung dalam bandar. Dekat sangat dengan Muar, 10 minit dah sampai kan. Jadi jet pejuang tu, tanda amaran tu. Dia menembak dekat Sungai Muar tu. Lepas tu jet pejuang kita follow lah ikut. 3-4 jet follow daripada jet yang tembak ke arah Selat Melaka tu kan. Ah, Takkanlah saya ni dah tua-tua nak berbohong. Astagfirullahalazim. Aduh. Saya ni dekat rumah ni pun gementar takut tau. Kita semua pergi menuju ke masjid je lah, tak ada tempat lain. Tentera semua, trafik, polis semua ada. Adun PAS, adun UMNO semua datang bagi penerangan suruh bertenang gitu kan. Itu je lah yang saya nak beritahu.